Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Okey, dulu macam ni. Terima kasih Cikgu Kak. Ni nampak ni, nampak ni. Ni salah satu projek yang saya buat. Okey. Ni salah satu projek yang saya buat. Baru buat tadi. Baru buat tadi 5 minit ni. Okey ni. Nampak ni? Okey. Cantik tak? Awak rasa warna dia tu kan? Warna dia cantik tak? Ya, kan cantik? Ni produk ni. Ni produk ni. Yang macam saya bagi awak minggu lepas. Saya nak buat produk macam ni weh. Tapi kita buat untuk ekstras lah. Bagi tahu apa yang kita buat kan? Okey. Untuk produk ni sekarang saya nak masuk perencanaan idea ke bentuk untuk menyelesaikan masalah. Okey, awak kan biasa dalam buat kan ni mesti nak buat untuk jadi. Nah. Kalau tak nak buat. Tapi pernah ada masalah. Tak. Oh ini salah posisi ke? Kadang-kadang salah positif, negatif, positif. Untuk sekarang ni macam lepas kita belajar tentang pembahagian urusan projek. Kita dah bagi ketua semua kan. Ketua kan dah bagi apa kerja apa yang kita buat. Siapa yang kena buat lukisan, siapa yang kena buat harga, siapa yang kena buat desain, dah bagi kan? Dah bagi kan? Semua dah ada apa untuk kerja masing? Dah ada? Okey. Untuk hari ini kita belajar reka bentuk dan menyelesaikan masalah. Okey, kalau tengok. Dalam buku bulan biasanya contohlah awak ada anak buah 2 orang. Saya sebagai ketua, saya ada anak buah 2 orang. Saya cakap, okey, awak buat lukisan. Anak buah saya yang kedua buat wiring. Solder, buat penyambungan wire betul. Lepas tu yang penyambungan wire dia ada masalah. Dia buat bau angin. Sekarang kita nak belajar macam tu lah, cara menyelesaikan masalah. Okey, contohlah anak buah awak yang kedua kan, buat penyambungan wire, tiba-tiba bau angin. Apa tindakan itu? Tegur dia. Untuk tegur dekat. Okey, stop dulu. Berhenti. Cabut wire tu. Asingkan wire tu. Kalau teruskan nanti terbakar, makin rosak. Apa ni vital. Betul. Okey. Ada cadangan kedua? Ada cadangan lain? Apa yang kita perlu buat? Sebab kita dah bagi dah urusan projek. Itu yang paling penting. Itu adalah penggerak untuk projek-projek tu. Kalau nak buat salah, apa tindakan kedua? Yang pertama, macam itu ketua akan bagi tahu stop. Jika kita leraikan itu. Tindakan kedua ada? Ada apa boleh bagi? Contoh. Apa tindakan kedua? Kelas. Ada siapa? Ada siapa boleh bagi contoh? Tindakan kedua. Yang pertama ketua cakap, stop, asingkan, cabutkan wire. Pisahkan dulu wire ni tu. Apa tindakan kedua? Periksa wire. Mencari jalan untuk menyelesaikan masalah. Bila positif, contoh kan, wire positif dengan negatif, bila terbalik, dia akan menghasilkan bau yang ini. Itu
keluarkan stop. Okey, stop. Cabut wire tu. Kalau kita masalah, kita tanya dulu apa nak buat hadiah yang pertama. Awak tahu tak pasal wire ni macam mana? Mana positif, mana negatif. Cuba untuk menyelesaikan masalah dengan lebih efisien. Boleh? Okey, sebab yang merah adalah positif, bukan negatif. Dah sambung bawah ni. Kita cakap cabut. Okey, anak buah pertama yang buat lukisan cakap okey. Yang hitam adalah negatif. Biarlah yang positif. Cuba balikkan. Bila dibalikkan, menyala apa ni juga? Menyala litar. Lampu LED itu dah menyala. Dah tak ada bawah ni. Okey, sekarang ni kita belajar tentang penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah boleh terjadi dalam kerja kita. Kita melihat contoh. Awak pernah tengok cerita tak? Movie. Pernah tengok movie Mission Impossible? Pernah tengok? Impossible? Tak pernah? Okey, Mission Impossible kan? Kan nama cerita dia pun Mission Impossible. Ketua dia apa? Tom Cruise kan? Pelakon ketua dia. Ketua itu Mission Impossible adalah Tom Cruise. Dari situ ketua dia memainkan peranan penting. Okey. Dia cuba untuk buat kerja, orang cakap kerja gila lah. Kerja gila untuk menyelesaikan masalah. Apabila masalah bila plan A tak jadi, dia sebagai ketua main peranan penting. Apa yang perlu dia buat? Dari situ awak belajar, betul tak? Betul? Betul tak? Awak belajar kan? Macam mana untuk menyelesaikan masalah? Yang pertama, dia melalui ketua. Yang kedua, untuk menyelesaikan masalah, dia melalui pengalaman awak sendiri ke? Awak pernah ada masalah? Pernah ada masalah? Awak pernah ada masalah? Masalah yang awak tak boleh nak settle, apa ni, awak tak boleh nak selesaikan. Tapi melalui pengalaman sendiri, cikgu tolong selesaikan, ayah tolong selesaikan, abang kakak tolong selesaikan, pakcik tolong selesaikan. Dari situ awak belajar. Cara penyelesaian masalah adalah melalui pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang, melalui cerita orang ke, ataupun taklimat cikgu ke, cara penyelesaian masalah. Okey. Okey, sekarang dah ada kumpulan dah. Dah bagi dah? Dah kumpulan? Dah bagi dah kumpulan dah? Dah? Dah bagi dah kumpulan belum? Dah tunjuk dah kumpulan dah? Ni pelajar baru ke? Tolong sana ni. Duduk sana orang. Niki, duduk awak orang. Tiga. Ada yang masih duduk dua orang. Tapi duduk orang tu perempuan. Awak duduk orang. Duduk awak. Ni, okey, datang kan. Depan lah. Oh, depan depan kan. Sekarang cikgu nak awak cari satu produk. Itulah produk apapun. Cari satu produk. Mana produk? Cari satu bahan produk. Itulah pensel ke, pensel box ke, botol air ke. Okey, gerak. Ada produk, sila angkat produk. Setiap bulan angkat satu produk. Angkat. Okey, gerak.
Lah, cikgu nak setiap kumpulan jadi satu produk. Faham tak? Dengar tak? Satu kumpulan cari satu produk. Itulah produk apa? Pensel ke, baris ke, pensel box ke, botol air ke. Dah ada produk kan? Ada produk kan? Ada produk kan? Bukan produk ni, produk apa? Untuk penyerahan idea yang terbentuk dan penyelesaian masalah, di bawah dia ada meniru apa sahaja yang terdapat di persekitaran dan menukarnya ke dalam bentuk produk. Produk yang awak angkat tadi, cikgu nak awak buat lakonan semula boleh? Buat lakonan semula. Produk yang awak angkat ni, contoh, Cik Marisa angkat produk ni. Ni apa ni? Boleh angkat produk ni. Cikgu nak awak menukarkan produk ni menjadi bentuk produk yang lain. Kena buat lakonan semula. Boleh? Boleh. Buat lakonan semula. Tapi produk ni tak nak jadi produk koleksi stage. Jadi benda lain. Kalau botol air, kan? Kalau botol air, jadi tak nak lakonan semula. Beda apa lah. Nak jadikan benda lain. Itulah bom ke, apa ke, teropong ke. Boleh? Buat lakonan semula. Boleh? Cikgu bagi masa 2 minit untuk perbincangan. Kita mulakan lakonan. Permulaan lakonan dari guru ini. Okey. 2 minit cikgu bagi perbincangan kumpulan. Balikkan fungsi dia. Dia bukan botol air ya. Dia di tempat lain. Boleh. Okey, kita belajar menunjukkan air jet. Menunjukkan air jet. Awak maksudnya nak lakaran ataupun bentuk produk, awak gunakan air. Dia lebih berdaya ni. Awak tu kan? Aku gunakan saiz pada saiz yang besar. Itu adalah gunakan saiz objek. Yang keempat adalah menterbalikkan kedudukan. Okey, masuk menterbalikkan kedudukan. Masuk menterbalikkan kedudukan. Okey, menterbalikkan kedudukan. Contohnya apa ni? Wanita aku berbalikkan dari sini menjadikan dua Okey, kelas.
Pelajaran, bagi pelajaran, jangan habis, bagi pelajaran. Okey, terima kasih. Ada soalan? Ada soalan? Okey, kalau ada penerangan, kalau ada gabungan, boleh. Okey. Okeylah, dah bagi bagian. Bagian. Boleh kan? Terima kasih.
Meniru apa saja sekeliling yang persekitaran. Menukarkan dalam reka bentuk lain. Okey, yang pertama, menukarkan idea sekeliling menjadi bentuk produk yang lain. Okey, faham? Yang kedua, menterbalikkan fungsi sesuatu alat. Okey, menterbalikkan macam awak tunjukkan tadi. Apa tu? Torsion stick jadi lighter, gunting jadi hammer, macam-macam. Okey. Yang keempat, menukar saiz objek. Menukar saiz objek maksudnya okey macam ni yang tadi. Okey, objek asal kipas tangan macam ni, kipas meja ke kipas tangan ni. Objek asal adalah kipas celing. Kipas celing. Jadi untuk pembaruan dan penyelesaian masalah, kalau kipas celing kan kita duduk dalam satu tempat, kipas celing kan boleh cabut. Betul? Kita menterbalikkan fungsi dia, kita menukar saiz objek dia biar boleh dibawa ke mana-mana macam ni contoh. Faham? Kita menterbalik dan menukar saiz objek. Ni. Faham? Faham tak?
tempat menterbalikkan kedudukan. Menterbalikkan kedudukan. Contoh kipas siling, kita menterbalikkan kedudukan. Contoh kipas siling, tempat dia di atas. Kita mengukar saiz objek, kita mengukar ni dia punya fungsi. Kita menterbalikkan kedudukan biar dia boleh berada di hadapan kita. Kita tak lagi berada di atas. Faham betul? Faham tak? Faham tak? Faham? Okey, ada apa soalan? Ha? Apa yang awak belajar ni? Belajar mantra itu. Ha? Apa belajar ni? Menterbalikkan fungsi lagi. Menukar saiz objek lagi. Bukan kedudukan. Menukar kedudukan. Patutnya kedudukan positif dekat atas. Tapi awak menukar kedudukan jadi lighter lah. Putih yang awak menukar kedudukan ni patutnya putih jadi hammer. Betul? Ya, betul. Pencil box jadi check. Betul. Okey. Ada apa soalan? Sudah. Okey, untuk kelas esok saya guna semua bawah boleh? Boleh. Boleh kan? Boleh bawah. Esok masuk kelas awal sikit boleh? Kelas sebelum aktiviti berapa? Berapa kan? Esok sebelum aktiviti. Okey, esok bawah kita cuba siapkan pada esok minggu ni lah. Okey, ni hari Khamis ada program kan? Hari Khamis cuti kan? Jadi untuk projek tu, okey kelas untuk projek tu, cikgu nak awak cuba mengaplikasikan apa yang kita belajar pada hari ni. Awak menterbalikkan produk kan ni dah siapkan. Produk ni bentuk macam mana, produk ni bentuk macam mana. Kalau awak ada idea dalam perbincangan dengan ketua, ketua nak terbalikkan fungsi, nak membuka objek tu menjadi objek keliling, boleh. Kalau ini kan tak apa, awak nak buat jadi kipas pegang ke, itu aktiviti ketua atau bulan boleh. Okey, so bawa projek. Awak boleh boleh. Awak ini manage ke tempat masa boleh. Okey. Okey, so.
Hah? Okey, jangan lupa ya untuk buku ni. Aku tulis saya contoh saya cari. Okey. Okey, terima kasih. Tengok salah. Salah pencatuman ni.